Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam rahmah. Alhamdulillah pada pagi ini saya daripada Hulu Langat bersama-sama dengan pimpinan ahli parlimen turut bersama dengan saya, yang berhormat daripada Kota Melaka, yang berhormat daripada Bangi, yang berhormat daripada Shah Alam dan juga yang berhormat daripada Seri Gading. Pada pagi ini kita nak membuat sedikit kenyataan media soal berkaitan dengan ucapan ahli parlimen Pendang menghina Hulu Langat dan sebelum itu menghina Kota Melaka dalam sesi penggulungan ucapan ataupun jawapan daripada Menteri Dalam Negeri. Jadi saya bacakan. Merujuk kepada insiden yang berlaku pada mesyuarat ketiga Penggal keempat Parlimen Malaysia bertarikh 30 Oktober 2025. Sesi petang ketika penggulungan oleh Menteri Dalam Negeri di mana ahli Parlimen Pendang Kedah dengan sengaja telah beberapa kali menyebut perkataan Hulu Laknat. Kawasan parlimen yang saya berkali ni nama dia Hulu Langat. Hulu Langat ni daerah. Dia daerah Hulu Langat. Dalam daerah Hulu Langat ni kita ada 4 parlimen, iaitu Parlimen Hulu Langat, Bangi, Ampang dan juga Pandan. Dalam daerah Hulu Langat kita punyai 9 Dewan Undangan Negeri, 7 mukim dan 74 kampung. Rakyat di dalam Parlimen Hulu Langat berjumlah ataupun rakyat dalam daerah Hulu Langat ini berjumlah hampir 1.5 juta orang. Untuk Kota Melaka, sebentar lagi saya akan bagi ruang kepada ahli parlimen Kota Melaka untuk menyuarakan apa yang beliau ingin suarakan. Perkataan tersebut difahami membawa maksud menghina secara jelas merujuk kepada daerah Hulu Langat. Sedangkan Hulu Langat adalah merupakan sebuah nama dalam negeri Selangor yang telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk digunakan secara rasmi dalam semua urusan pentadbiran dan perundangan negeri. Tindakan Yang Berhormat Pendang bukan saja mencemar nama baik daerah Hulu Langat dan rakyatnya, malah turut dianggap menghina naungan dan pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Ini amat tidak wajar, tidak beradab dan juga sangat kurang hajar dan juga menyalahi prinsip keluhuran perlembagaan serta tata kelakuan seorang ahli yang berhormat dalam Dewan Rakyat. Sebagai ahli Parlimen Hulu Langat, saya menzahirkan rasa kesal, duka cita, sedih terhadap perbuatan tersebut yang menyinggung perasaan rakyat Hulu Langat serta mencemar kehormatan negeri Selangor yang berada di bawah naungan dan pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Parlimen seharusnya menjadi medan berhujah dengan hikmah dan adab, bukan tempat melontarkan kata-kata yang menghina mana-mana daerah ataupun institusi beraja yang terdapat dalam negara kita Malaysia ini. Saya juga ingin memaklumkan bahawa pada pagi tadi saya telah menghantar satu usul resmi kepada Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat bagi membolehkan perkara ini disiasat dengan segera dan tindakan sewajarnya diambil. Dalam usul tersebut, saya mencadangkan agar ahli Parlimen Pendang dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan juga Kebebasan Parlimen untuk siasatan lanjut. Selaras dengan Peraturan 36 10A Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, kerana ucapan beliau jelas membawa maksud menghina dan tidak berpatutan diucapkan oleh seorang ahli yang berhormat. Saya menyeru agar pihak Parlimen Malaysia melalui Tuan Speaker, Tan Sri Speaker mengambil perhatian serius agar perkara ini demi menjaga kehormatan Dewan Rakyat dan memastikan semua ahli parlimen mematuhi peraturan serta etika yang telah ditetapkan. Sebab dia beberapa kali memanggil saya Hulu Langat dengan perkataan, dengan ucapan Hulu Laknat. Hulu Laknat. Laknat ni kalau disebutkan dalam Quran maksudnya Allah laknat kepada syaitan, iblis dan juga Firaun. Adakah Yang Berhormat Pendang ni dia sebut laknat tu, dia nak melaknat kepada seluruh warga dan juga masyarakat rakyat yang terdapat di dalam negeri Selangor ini khususnya ataupun dalam daerah Hulu Langat. Dan saya sebutkan tadi, maksudnya dalam daerah Hulu Langat ni kita punyai hampir 1.5 juta warga dan juga masyarakat. Dan daerah Hulu Langat ni adalah merupakan satu daerah dalam negeri Selangor. Dalam negeri Selangor ni kita ada 9 daerah dan pemerintahan negeri Selangor ini diketuai oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Jadi pada saya, dia telah menghina institusi beraja yang terdapat di dalam negara kita. Sebab itu kita minta supaya ahli Parlimen Pendang ini diseret ke Jawatankuasa Hak dan juga Kebebasan kerana telah menghina rakyat negeri Selangor, yang telah menghina
rakyat daerah Hulu Langat dan secara tidak langsung juga telah menghina Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai pemerintah, maksudnya sebagai orang yang menaungi kerajaan negeri Selangor ini. Jadi saya persilakan teman dan juga sahabat saya, Ahli Parlimen Kota Melaka juga yang baru-baru ini disebut sebagai Kota Celaka oleh ahli yang berhormat daripada Pendang. Ya, terima kasih. Saya selaku Ahli Parlimen Kota Melaka, kita mengkritik sekeras-kerasnya atas perbuatan Ahli Parlimen Pendang. Beberapa minggu yang lepas apabila dia sebut Kota Melaka sebagai kota celaka, apabila saya balik ke kawasan, penduduk dan juga pengundi di kawasan saya mengatakan mereka merasa begitu tidak puas hati dan marah terhadap apa yang dilakukan oleh Pendang. Jadi saya ingin ambil kesempatan ini untuk memberitahu kepada rakyat Malaysia, itulah mutu ataupun standard ahli parlimen PAS, di mana dalam parlimen bukannya bahas tentang masalah rakyat tetapi mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya dikeluarkan dalam parlimen. Jadi saya sebagai contoh, apabila saya selaku ahli parlimen Kota Melaka, yang saya tanya ialah mananya anak menantu Pagu. Itu adalah satu kenyataan, satu isu. Bukannya seperti Pendang menyifatkan Kota Melaka sebagai kota celaka. Itu memang sesuatu yang tidak boleh diterima dalam parlimen, dan kita harap supaya Tan Sri Speaker dapat menerima usul yang dikemukakan oleh Hulu Langat. Itu saja. Hulu Langat. Okey. Ketua Haji mana? Baiklah, saya nak mengulangi apa yang telah dikatakan oleh Yang Berhormat Hulu Langat, kerana sememangnya seperti yang telah dikatakan tadi, Hulu Langat ini adalah satu daerah dalam Selangor, dan Bangi, iaitu kami mempunyai 300,000 pengundi, lebih daripada 700,000 penduduk, kami pun dalam daerah Hulu Langat. Jadi apabila Wabi Pendang mengeluarkan kata-kata tersebut, saya percaya ianya bukan hanya menghina YB Hulu Langat itu sendiri, bukan hanya Parlimen Hulu Langat, tetapi daerah Hulu Langat yang termasuklah Bangi. Jadi saya juga ingin mengulangi bahawa saya mengecam sekeras-kerasnya tindakan ini. Kita boleh berbeza, kita boleh berentak dalam Parlimen, tetapi saya fikir kita harus menghormati, dan juga kita janganlah seret rakyat, terutama sekali mereka yang tinggal dalam kawasan daerah Hulu Langat ini, ke dalam perseteruan politik kita. Jadi saya berharap bahawa Tan Sri Yang di-Pertua dapat mempertimbangkan dengan sewajarnya usul yang telah dimasukkan oleh Yang Berhormat Hulu Langat. Terima kasih. Okey, Haji. Sri Gading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kalau kita lihat dalam parlimen ini tempat berhujah, dan dalam Al-Quran pun ada sebut wajadilhum billati ahsan. Berhujahlah, berdebatlah, tapi dengan bijaksana, dengan lemah lembut, dengan penuh hikmah, bukan dengan kata-kata kesat. Bahkan Nabi kita pun berpesan, jika kamu nak memanggil seseorang, panggillah dengan panggilan yang disukai. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Jadi kita yang berdasarkan kepada parti agama Islam, parti Islam nak sebut kata parti Islam, patut akhlak tu kena jaga. Akhlak tu kena lambang kepada perjuangan kita. Kalau bahasa yang digunakan tu bahasa kesat, bahasa yang melampau, bahasa yang tak sesuai, walaupun kepada musuh politik, ini satu gambaran yang tidak baik. Menggambarkan kepada satu kumpulan yang tak sesuai dengan lambang ataupun parti yang dianggotainya. Jadi saya mengharapkanlah kita boleh berbahas, kita boleh berhujah, gunakan hujah yang baik dengan penuh hikmah, dengan penuh bijaksana, dengan penuh lemah lembut ataupun rahmah. Sebab ini semua kita berbahas berdasarkan kepada kenyataan-kenyataan ataupun berdasarkan kepada isu-isu fakta yang sebenar. Itu yang sepatutnya ada pada wakil rakyat. Jadi saya harap sangatlah selepas daripada ini tak lagilah
ada wakil-wakil rakyat kita yang mengeluarkan kata-kata yang tidak munasabah kepada rakannya sendiri, kepada kawan sendiri dalam politik ini. Ini kawan-kawan kita lah berbahas untuk negara, yang berbincang untuk masa depan negara kita, masa depan rakyat. Itu antaranya. Sekian, terima kasih. Okey, salam. Sikit salam. Ramai nak sebut. Ketika membahaskan perkara tersebut, saya ada melihat juga dan mengulangi beberapa kali siaran rakaman perbahasan tersebut, di mana YB Pendang ada sebut, dia kata ini budaya kami. Dia kata ini budaya kami, dan Menteri Dalam Negeri pada masa itu yang sedang membuat penjelasan persoalan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Kota Baru, dia kata Yang Berhormat Pendang kata ini budaya kami. Menteri faham budaya kami. Jadi persoalan saya ialah, bila dikata ini budaya kami, adakah budaya dengan kata-kata yang biadab, menghina seperti hulu laknat, kota celaka, itu adakah budaya kami? Kami itu siapa? Dia ni YB daripada PAS. Adakah dia merujuk kepada budaya PAS yang suka melaknat, suka menghina begitu? Jadi kita pun nak juga supaya ahli-ahli parlimen daripada PAS, kalau betul-betul ini bukan budaya dia, dia kena nafikan. Kalau dia tak nafikan, dan setakat ini kita tak ada nampak lagi di mana-mana pun ahli yang berhormat daripada PAS ataupun Perikatan Nasional yang menafikan bahawa apa yang disebut oleh Pendang itu adalah budaya kami. Jadi kita lihatlah bagaimana ini. Tapi sebagaimana disebut oleh Sri Gading tadi, kalau kami itu merujuk kepada PAS yang katanya mereka ini adalah memperjuangkan Islam, itu bukan budaya Islam. Bukan cara Islam melaknat, menghina seperti itu. Terima kasih. Sedang ada. Sebut. Bolehlah, dah halang-halang sebut je lah. Saya merujuk kepada perbahasan perlembagaan belanjawan yang lepas. Saya sebut kenaan dengan kita ini cerminan kepada masyarakat. Jadi apa yang saya bangkitkan masa itu adalah masalah di sekolah. Di mana sekolah, apa yang berlaku di sekolah itu adalah cerminan kepada masyarakat lah. Dan kalau kita lihat di parlimen ni adalah tempat yang paling tinggi, dihormati. Tapi kalau ianya disalahgunakan, maka ianya memberikan satu pandangan yang negatif, khususnya kepada anak-anak sekolah ini. Mereka akan berhujah, kalau di parlimen boleh, kenapa kami tak boleh? Ini yang kita sangat bimbang. Sebab itulah kita kena jaga perkataan-perkataan ini supaya ia tidak menjadi suatu perkataan yang akan ditiru oleh anak-anak kita di peringkat sekolah ini. Kerana kita dah maklum tentang apa yang masalah berada di sekolah, dan kita tak mahu tambah lagi benda ini semakin rumit yang kita hadapi di peringkat sekolah ini. Maka kita sama-samalah menjaga perkataan-perkataan kita supaya ianya menjadi contoh yang baik kepada anak-anak kita di peringkat sekolah ini. Terima kasih. Sebelum tu kita tengok ahli parlimen Pendang ni, dia ajak ahli parlimen Jelutong untuk bertumbuk. Itu yang pertama. Dah dikenakan tindakan. Kemudian yang keduanya, dia sebut Kota Melaka sebagai kota celaka. Ini tak beradab, ini tak ada akhlak. Kemudian yang ketiganya, dia panggil Hulu Langat sebagai Hulu Laknat. Ini menghina institusi beraja yang terdapat khususnya di Negeri Selangor, dan juga menghina warga dan juga masyarakat rakyat yang terdapat dalam Negeri Selangor, dan juga rakyat yang tinggal dalam Parlimen Hulu Langat. Sebab itu, kita mengharapkan satu tindakan tegas akan diambil oleh Tan Sri Speaker kepada Yang Berhormat daripada Pendang ini. Ajak orang bertumbuk, panggil orang, nama kita ni elok, nama Kota Melaka tu elok, nama Hulu Langat ni elok. Tapi panggil orang dengan gelaran-gelaran yang tidak baik, yang tidak munasabah, yang menyebabkan faktor kebencian, yang menyebabkan dia menghina institusi. Yang pentingnya, dia menghina institusi raja yang terdapat dalam negara kita ni. Inilah sikap pimpinan-pimpinan Parti Islam se-Malaysia PAS. Parti Islam se-Malaysia PAS. Adab tak ada, akhlak tak ada. Inilah cerminan kepimpinan daripada Perikatan Nasional yang sekarang ni dah berpecah
yang sekarang ni dah hancur dan kita doakan sama-sama supaya perikatan ini, supaya pakatan ini cepat hancur sebab mereka ini tak ada akhlak, tak ada adab, menunjukkan sikap kurang hajar kepada seluruh warga dan juga masyarakat yang terdapat dalam negara kita ini. Baru-baru ni pula, dia fitnah pegawai dan juga kaki tangan kerajaan. APMM, kata macam-macam lah. Nak memberontak lah, nak membunuh lah. Peristiwa 13 Mei lah, nak membunuh Presiden PAS itu sendiri. Ini saya nak test. Nak test sekali lagi ni Sri Gading. Maksudnya bukan 13 Mei. Tetapi memali. Ini sejarah ni. Dia nak sebutkan maksudnya anggota pasukan keselamatan kita nak mencetuskan peristiwa memali yang pernah berlaku pada tahun 1985. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ahli-ahli parlimen dan juga kepada wartawan yang sudi untuk membuat liputan sidang media kami pada pagi ini. Kalau ni kata ada soalan, kalau tak ada lagi baik. Ya. Ada tarikh tak? Wadiku ada tarikh tak? Yang ada insiden yang kata kota celaka? Because the other one is masa YDM Gulong and yours was, do you remember? Saya perlu semak semula. Tapi memang dia dalam handset memang ada. Ayolah dah cuba nak check kan saya tadi tarikh. 12 Oktober. 15 Oktober. Yang Muhammad Bangi dia cek 15 Oktober. Takkan dia nak tipu pula. Kan? Lebih Dia pula dah jadi speaker sekarang ni. Kalau dia menipu, kita suruh dia komo-komo mulut dia. Okey? Kalau tak ada, kita ucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.